Itu yang kalau korang abaikan benda ni, confirm jahanam korang punya steering rack ni. Benda ni nama dia pump power steering. Function pump power steering ni untuk alihkan minyak power steering dalam sistem power steering korang lah, yang menyebabkan bila korang corner ke, korang rasa smooth je kan. Owner ni datang dari Sungai Buloh, dia kata bila dia corner, dia ada dengar bunyi yang nyaring, bunyi bising kan. Lepas tu steering dia ada rasa berat sikit. So dia dah risau, dia kata steering rack dia rosak. Bang, nak tukar steering rack abang. Uish, datang-datang terus minta tukar steering rack. Padahal kita orang cek, rupanya yang rosak cumalah pump power steering dia. Punca benda alah ni boleh jahanam sebab dia punya hose ni je, nampak ni, hose yang menyambungkan kepada power steering punya fluid tempat tabung dia ni kan. Hose dia ni lama-lama dia dah merekah, lepas tu dia dah bocor. Jadi bila dia bocor, minyak power steering ni makin berkurang. Bila minyak tu berkurang, jahanam lah korang punya pump power steering ni. Bila jahanam, itu yang jadinya bila pusing steering rasa berat. Lepas tu bila corner tu ada bunyi yang nyaring, punca dia pump power steering dia rosak. Jadi bila kita orang dah dapat tahu, kita orang tukarlah pump power steering yang baru dan juga hose yang baru. Selamat duit owner daripada kena tukar steering rack. Tapi kalau korang biarkan juga, dah tahu ada simptom bila korang pusing steering, dah ada bunyi nyaring, dah rasa berat, korang biarkan juga, nanti pump power steering jahanam, hose jahanam, steering rack pun jahanam. Standby lah 3-4 ribu nak tukar semua. Benda daripada kecil boleh jadi besar.